Cuba korang tengok bag ni. Nampak smart kan? Daripada Hypergear memang smart pun. Okay, so bag ni cara nak guna dia, korang boleh pakai sama ada dekat pinggang macam ni. Kalau macam untuk nak ride ke, okey lah kat pinggang macam ni. Okay, pinggang macam ni. Ataupun korang boleh je guna yang style macam gantung dekat bahu macam ni. Tengok Okay. So untuk produk Hypergear ni, kalau siapa-siapa yang tak tahu, produk Hypergear ni kebanyakannya adalah kalis air Okay. Dia punya material macam ni. Okay. Kemudian belakang dia besar macam ni Dia punya buckle dia pun besar. Macam ni. Besar buckle dia So mudah dan bentuk dia macam ni. So bag ni pun dia kalis air, dan nanti aku akan test juga dia punya kalis air dia tu macam mana. Okay. So kepada korang yang nak dapatkan bag daripada Hypergear ni, bagi aku sesuai lah kalau nak bawa pergi kerja ataupun bawa pergi ride. Kalau musim-musim hujan pun tak ada masalah. Korang takkan risau lah barang korang basah ke apa dalam bag ni. Okay. So kalau korang nak dapatkan, korang tekan je dekat bawah sekarang.